Aku dah faham sungguh lah. Macam awakmu kan ni, cik komen awak berniaga dalam platform-platform ni. Tak kira lah platform mana-mana pun. Baik TikTok ke, Shopee ke, Lazada ke. Banyakkan Shopee lah. Macam kita diri pun dulu dah gaining sejak masuk tahun 2024, awal tahun 2024 lagi. Masalah sangat. Ni masalah gitu ya. Keutamaan ke customer sangat tak bagus. Memang dah kita seller pun kita nak jaga customer. Tapi dari segi platform ni, kalau dulu dia nak return ke nak apa ke, dia tanya seller dulu. Lalu ni tak, dia beri masa 15 hari. Dia ngecah lagi tinggi. Untung tak lah belah mana. Kenapa ni bagi masa pula return 15 hari. Barang kalau siapa sama sehari je nya buka. Kalau tak tahannya gitu lah. Kalau 80%, 8% hak betul beli. 2% ni tau, banyak main-main je, bukan nak beli sangat. Kadang dia buka bahan 2, 3, 4 item, dia return balik kita. Bila return kita ambil syarat-syarat platform nak, kita nak balik hak kita. Masalah gitu lah. Keutamaan dia customer je. Kita seller je kira apa mu gitu ke. Tak faham kita dengan platform-platform. Awakmu negara tu tahu macam komen kan awakmu. Masalah ni dari tahun lepas lagi. Tu lah, kalau nak beli benda-benda, wasabi je lah, WhatsApp je lah. Mudah. Kita posting, kita beri diskaun lebih pada tu lagi. Mudah. Dan negara tu pun tak ada belah mana kok. Sama je. Pada wicah ke dia tinggi, baik kontak direct dengan kita. Kita beri terus, beri potongan lebih special lagi pada dia. Bagi awakmu komen lah. Awak rajin kena kan ni platform gini kan ni. Sama je aku rasa sebab platform yang sama. Baik